Kau ni nak tersengih. Hana kucing je. Jangan harap ambil kucing asli tu. Ini bukan kucing kau, ini kucing aku lah. Bila masa kucing kau ni, ha? Macam kenal je kau ni. Boleh jelaskan ke kah? Kenapa macam pernah je ambil kucing aku dulu tu? Boleh jelaskan? Boleh. Maksudnya cerita macam tu ya? Ya, betul. Boleh tak? Okey, aku boleh jelaskan. Masa tu aku nak ambil kucing siapa punya. Jadi aku ambil kucing ni. Lepas tu ada orang panggil tiba-tiba dan bawa kami dan kena ambil kucing aku yang asli tu. Nasib baik ada orang menolong kami. Dan orang dapat tidak terus lari. Dan begini ceritanya. Kau tahu ambil kucing asli tu kan? Aku tahu nama kau tu T-Rex kan? Haha. Kau tahu? Kau tahu nama aku? Ya ke ni? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sudah. Aku takkan bagi balik kucing asli kau tu. Dan saya takkan balikkan kucing sebab berkhianat dengan T-Rex tu. Itu kucing aku lah, bukan kucing kau pula. Diamlah T-Rex. Sini kau. Yo. Kenapa teriak-teriak tu? Aku makan hotdog tadi. Sedap. Okeylah tu. Kejap, mana si T-Rex dan Aina? Tak tahu. Oh ya, dia tu keluar tadi. Tunggu je T-Rex sama Anya balik. Rasa nak berak lah. Macam mana T-Rex? Aku ada dia. Apa kata kita cuba? Dah berak, waktunya kembali. Mana T-Rex dan Anya ni? Ya. Berani kau. Dapat kucing pun. Rasakan. Tengok, kucing asli sudah ambil.